Yang ni aku perasan kasut daripada China sekarang dah start pakai, sama ada nylon plate ataupun nylon fiberglass. Tapi kita try kasut daripada 361 degrees 2.5T. Kasut daripada China ni memang terbaik. Kau tengok design dia memang lawa, sponge pun tebal, dan dia claim ada energy return 80%. Hari ni kita nak test betul tak betul. Bila aku try hari ni, kasut ni bila korang first, second kilometer, okey, memang sedap. Dia melantun, ada energy return, ada sponge tebal, memang sedap. Memang bila korang mendarat tu memang selesa dan stabil. Tapi bila aku pakai hari ni, masuk kilometer ketiga, dia macam rasa ala-ala carbon plate dah. Dia ada macam stiff. Dan untuk korang yang pace rendah macam aku ni, 5.5, 5.20 korang akan rasa keras, sakit sikit dekat bahagian kaki. Tapi korang jangan risau, setakat korang buat 5km memang tak ada masalah. Memang melantun-lantun, memang ada energy return. Kasut ni dia memang sangat sesuai untuk korang yang nak kejar pace. Macam sekarang korang pace 6, korang target nak dapatkan pace 5.45, 5.5, korang boleh try kasut ni. Yang mana berminat korang check dekat beg kuning. Sebab harga dia pun kalau korang compare dengan kasut-kasut brand lain, memang sangat-sangat murah. Korang check sekarang dekat beg kuning. Design pun memang cantik-cantik. Korang check je. Assalamualaikum.